Siapakah Nasruddin Albani? Adakah beliau seorang apa ni? Siqah kot dia nak kata ni. Sedangkan beliau tukang emas. Oh, jadi kalau tukang emas tak siqah. Hak tanya ni kadang-kadang budak-budak main FB ni. Orang hak tak erti ni jenis nak berkelahi. Sebab apa dia tak boleh pakai? Sebab dia tak baca sifat 20. Macam itulah. Ada orang jenis-jenis ni yang jenis hangit macam ni tak guna kita cakap dia. Tu tak kira yang tangkap jin 4,000 lagi tu. Itu lagi pening. Siapakah Nasruddin Albani? Adakah beliau seorang apa ni? Siqah kot dia nak kata ni. Sedangkan beliau tukang emas. Oh, jadi kalau tukang emas tak siqah. Pertama ni hak tanya ni kadang-kadang budak-budak main FB ni. Walaupun mungkin kita nak bagi pandangan. Habis tu kalau dia bukan tukang emas macam ni, dia tukang jam. Dia ahli. Dia ada hak tanya tu, hak kata tu kadang-kadang hadis pun tak apa betul lagi tahu. Tarikh hadis pun tak apa tahu lagi. Dia kata Albani tak kuat, yang kuat saya. Albani ada sumbangan dia yang besar di dalam sebahagian dalam penulisan dan dalam tashih dan tad'if. Walaupun sebahagian tashih dan tad'if itu mungkin boleh dinilai semula, tetapi sumbangan dia sangat besar dalam hal ni. Sumbangan dia besar dalam hal ni. Tak ada orang yang mana orang tak nilai semula. Hatta Al-Hakim An-Naisaburi, dia tulis kitab dia Al-Mustadrak, Az-Zahabi nilai semula. Orang tak kata Al-Hakim satu orang penipu dalam hadis. Walaupun ada orang bincang masalah tasyayyuh Al-Hakim, tapi itu bab yang lain. Tetapi ini sumbangan. Sumbangan yang dibuat. Orang yang tak tahu dalam bidang itu memperkatakan dalam bidang ni. Tapi satu orang kalau nak ambil Albani, dia kesungguhan, satu orang yang bersungguh. Satu orang, dia bukan orang Arab, dia orang Albania. Dia Arnaud Albani ni, dia Arnaud juga. Kebanyakan orang bahagian di negeri ini banyak yang boleh hadis. Dia dulu memang dia minat novel dan seumpama. Kemudian dia tengok majalah Al-Manar. Dia tengok majalah Al-Manar ada satu artikel mengkritik tentang hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Kemudian daripada itu dia tengok, dia minat dengan majalah tu. Dia nak beli, dia tak ada duit. Lalu dia ambil pensil, dia ambil kertas kosong, dia tulis semua daripada majalah tu. Dia baca, lalu dia minat dalam bidang hadis. Bapa dia mazhab Hanafi dan dia ada berguru mengambil daripada beberapa orang, termasuk daripada Bahjah Baitar. Kemudian daripada itu dia melazimi Maktabah Zahiriyah di Dimashq. Kata dia tak ada kertas yang sebesar yang 2 baris, melainkan semua dalam hadis aku baca. Satu maktabah. Dia naik basikal, dia pakai jubah, dia ulang sehingga dia mentahqiqkan, kemudian dia menulis sehingga dia pernah dipuji oleh Al-Banna rahimahullah apabila dia mengkritik hadis-hadis di dalam fiqh sunnah. Dia kritik hadis-hadis dalam fiqh sunnah. Dan dia himpun kritikan itu dalam Tamamul Minnah. Ada beberapa pandangan dia, saya juga tak bersetuju, tapi saya menyatakan ia satu sumbangan yang besar di dalam bidang hadis. Orang hak tak erti ni jenis nak berkelahi. Sebab apa dia tak boleh pakai? Sebab dia tak baca sifat 20. Macam itulah. Ada orang jenis-jenis ni yang jenis hangit macam ni tak guna kita cakap dia. Tu tak kira yang tangkap jin 4,000 lagi tu. Itu lagi pening. Saya berwuduk semasa menunggu masuk waktu Isyak, saya tertidur dan lebih kurang 10 ke 15 minit. Adakah wuduk saya terbatal? Tidak terbatal jika sekadar tertidur, bukan tidur yang nyenyak sehingga dia tak sedang kepada diri dah. Ini kerana para sahabat kadang-kadang mereka duduk tunggu para Nabi SAW. Mereka masa duduk tu sampai berdengkur kadang-kadang tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i diletakkan dawabit bahawasanya hendaklah papan punggung dia tidak melebihi, tidak terangkat sehingga, dan berbagai dawabit yang disebut. Namun yang pentingnya selagi mana dia tak tenggelam di dalam tidur yang tak sedang apa, maka itu membatalkan, dan kita akan sampai perbahasan para ulama dalam hal yang seperti ini.
Ini kita jawab. Apakah dikira seorang ibu menyusukan anak dari susu badannya dan mengepam susunya dan diisi dalam botol kerana ibu sedang bekerja? Jadi anak tidak menyusu terus daripada badan, bolehkah kita kata anak itu anak susuan? Kalau anak dia sendiri, anak susuan kata susuan, tak ada masalah lah, anak dia lah. Saya dah sebut dah. Nasab, masalah perkahwinan ni, tahrim ni 3 sebab. Sama ada kerana nasab, kerana radha'ah susuan, ataupun kerana musaharah, kerana perkahwinan. Kita jadi ipak, berai ni semua. 3. Sekiranya dia menyusu anak dia, seorang anak tu, jumhur menyatakan hanya dengan susu saja. Tak kira lah dia tengok sukut, ujur, dia apa, dia tuang ke, dia masuk ke hidung ke, susu tu kira menyusu. 5 kali kenyang, bukan 5 kali hisap, 5 kali kenyang. Maksud setelah dia minum, dia berhenti, dia tak mau dah. Lepas tu saat ni dia lapar, dia minta pula, dia minum. Kalau cukup 5, mereka kira susuan. Maka daripada ibu yang sama, susu yang sama, maka dia menjadi anak susuan. Anak susuan ni bukanlah aib, kerana Nabi SAW anak susuan juga. Tidak aib. Setengah orang kata teruklah jadi anak susuan. Apa aibnya? Cuma dia ada hukum dia. Dia tak boleh berkahwin dengan ibu berkenaan. Iaitu 5 kali susuan secara kenyang. Semua susuan lah. Bukan sekali dia minum sikit. Lepas tu kemudian dia kena cukup dengan kadar kenyang seorang bayi sepertinya. Bayi sepertinya tu yang saya kata 2 tahun ke bawah lah. Yang tuan-tuan ni bukan anak susuan. Okey. Kemudian Al-Lais bin Sa'ad dan juga salah satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Az-Zahiri menyatakan tak dikira susuan melainkan hendaklah menyusu terus daripada badan. Ini pendapat Al-Lais bin Sa'ad. Tapi jumhur kata, kerana kata dia bukan masalah susuan tetapi masalah keibuan tu. Keibuan. Dr. Yusuf Al-Qardawi dan banyak mereka pakai pendapat Al-Lais bin Sa'ad. Mereka kata lagi dia tak menyusu di tubuh tu, tidak dikira sebagai ibu susuan. Jumhur masuk majoriti kata 5 kali kenyang. Tu 5 kali kenyang. Saya rasa macam pendapat Al-Lais bin Sa'ad ni kuat. Pasal bukan masalah minum susu semata-mata, tapi masalah kena campur dengan kasih sayang ibu. Yang mana dia menyusu daripada tubuh dia. Benarkah dalam Sahih Bukhari? Bukhari mana ni? Bukan Bukhari. Bukhari. Ada hadis dhaif, jika benar bagaimana boleh berlaku sedangkan ia sahih. Hak ni kena pergi kuliah hadis kita. Itu kita ada yang ni dia dalam sikit bab dia. Doa untuk pengantin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Soalan, hadis ataupun bukan? Dia kata hadis. Dia tanya soalan, hadis ataupun bukan? Itu kelebihan lah juga. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim, di mana Nabi SAW doa kepada Abu Talhah dan isterinya. Nabi kata barakallahu lakuma, kan, wa baraka fi lailatikuma. Nabi kata Allah Ta'ala berkat pada kamu dan berkati pada malam kamu. Pasal dia ada anak dia meninggal dan Nabi doa untuk dia. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada yang tadi barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'akuma fil khair ni di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan ia hadis dan demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat Muslim, Nabi doa kepada Abdul Rahman bin Auf, idza ma akhta, dia menyatakan barakallahu laka bila dia lakuma, apabila dia memberitahu Nabi SAW dia telah berkahwin, kan. Kemudian Nabi juga pernah doa dengan perkataan berkat itu kepada
kepada Jabir bin Abdullah apabila dia bagi tahu Nabi SAW dia berkahwin. Nabi sebut, tapi dia tak sebut sirah tu, tapi Nabi sebut juga kepada barakallahu lakum. Boleh tak zakat daripada bapa kepada anak? Para ulama kebanyakannya berpendapat tidak diberi zakat bapa kepada anak. Kalau tidak, habis orang tak tunaikan tanggungjawab. Kerana anak tu bukan dia kena bagi zakat, anak dia kena bagi nafkah. Jadi dia kena bagi nafkah kepada anak dia. Dia tak boleh ambil duit ni, dia tak mau bagi nafkah, dia pergi bagi zakat, maka dia tak. Tetapi jika satu orang tu bukan tanggungjawab kita, kita bagi zakat kepada anak saudara kita, boleh. Ibu bagi zakat kepada anak dia, para ulama berpendapat di kalangan hal ini boleh, kerana nafkah anak bukan tanggungjawab ibu, dia adalah tanggungjawab bapa. Dia bertanggungjawab bapa. Kalau anak, tapi dengan syarat dia terkena, anak tu kena termasuk dalam asnaf. Jika rasa was-was seluar terpercik air kencing, adakah cukup dengan percikan air ke atas tempat misal? Was-was tak kira. Was-was ni banyaklah orang hak jenis takbir tak henti-henti. Kita, Nabi SAW kadang-kadang ada orang bila dia semayang, dia duk rasa macam dia buang angin. Nabi kita la yang sarif dalam hati Muslim, kan, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia berhenti semayang sehingga dia dengar bunyi ataupun dia bau. Petra tu lah, kan, punya artinya aku ni rasa macam keluar angin, keluar kata tahu, kira tidak keluar. Ini dah kita sebut dah, asal sesuatu benda tu kekal di atas asalnya, kerana yang asal, yang yakin tidak boleh dihilangkan oleh yang apa? Yang syak. Itu kita dah mengaji. Yakin tidak boleh dihilang. Kita yakin kita telah berwuduk, kita syak terbatal ataupun tak. Kira yakin tak kira syak? Kita kira yang yakin kita telah berwuduk. Kita yakin tadi kita tak wuduk lagi, kita pergi masuk bilik air, kita keluar daripada bilik air, kita syak. Tak sat aku ambil wuduk ke tak? Tapi yang yakin tadi ada wuduk tak? Tak lah, tu yang masuk bilik air tu. Maka kira ada wuduk ke tak? Kira tidak ada wuduk. Kira pegang di atas yakin. 3 rakaat ke 4 rakaat, kita bukan syak pada 3 sebenarnya, kita syak pada 4. Tang 3 tu kita confirm dah, tapi kemungkinan 4, kita pegang 3 bukan 4. Tapi kalau kita tak pasti 1 ke 2 ke 3 ke 4, kita tak wajib semayang, pasal kita kategori orang-orang yang tidak berakal. Ada orang. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi ajak percik di kain tu supaya nak menghilangkan was-was. Ada orang waras.